المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح معلمينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء العاملين المخلصين في البر والبحر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib summa amin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pada bulan ini sekali lagi kita diberikan peluang untuk sama-sama melaksanakan ibadat solat maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah kita akan laksanakan solat Isya secara berjamaah. Sebelum masuknya waktu Isya itu kita sulam, kita penuhkan insya-Allah dengan majlis ilmu di mana kita menggunakan kitab rujukan Tajzibu Atrafil Hadis juzuk yang kedua. Malam ini kita sambung kepada muka surat 13 hadis yang kedua. Muka surat 13 hadis yang kedua. Dengan kata musannif, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, idza wajjahtu ila 'abdin min 'abdi musibatan fi badanihi aw fi waladihi aw fi malihi fastaqbalaha bisabrin jamil istahaitu yawmal qiyamah an ansuba lahu mizanan aw ansyura lahu diwanan. Hadis rawahu Muslim. Artinya, berfirman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada hambaku sesuatu musibah, sama ada di badannya atau anaknya ataupun di harta punyanya, maka disambutnya dengan kesabaran yang cukup. Percayalah, malu aku di hari kiamat kelak
bahawa aku dirikan baginya mizan, yakni penimang amal, atau aku bukakan di hadapannya daftar amalan. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, di dalam pertemuan pada bulan lepas, pada 26 hari bulan 10 2025, kita telah pun membincangkan sebuah hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perihal umur sekalian manusia. Bermula umurnya 40 tahun, kemudian umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Wa idza balaghat tis'ina sanatan, malah Allah Taala sebut juga apabila hambanya itu sampai kepada umur 90 tahun. Berkatalah malaikat kepada mereka itu, asirullahi fi ardi faghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar wa yashfa'u fi ahli. Satu perkataan daripada para malaikat, dan ia adalah merupakan doa daripada makhluk Allah Ta'ala yang paling hampir dengan Allah, yaitu para malaikat, kepada golongan mereka yang dipanjangkan umur sehingga 90 tahun, dan dia manfaatkan umurnya itu dengan ibadat yang pelbagai. Dia kualitikan ibadat wajib dan dia tambahkan lagi ibadat-ibadat sunat. Maka para malaikat sentiasa doakan kepadanya, asirullahi fi ardi, ini tawanan Allah di muka buminya. Faghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah terampun, dan dibenar akan dia bersyafaat pada ahli-ahlinya, yakni kepada ahli keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan di dalam catatan umur kita. Kita tidak akan kembali muda, tuan-tuan. Umur kita semakin tambah, dan tentu sekali bila umur bertambah, jasad kita akan menjadi lemah dan semakin lemah, dan akhirnya kita semua akan kembali bertemu dengan Allah. Berbahagialah mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan membawa bekalan untuk kehidupan dari akhirat. Dan celakalah bagi mereka yang dipanjangkan umur, tetapi dia gunakan umurnya itu semata-mata untuk melayan nafsu, untuk menghimpunkan kekayaan di dunia yang akhirnya semua yang dia dapat di dunia itu ditinggalkan, dan tidak ada apa-apa bekalan untuk kehidupannya di hari akhirat kelak. Wal a'yadu billahi min zalik. Malam ini kita nak sambung lagi hadis qudsi namanya. Allah Ta'ala berfirman, idza wajjahtu ila 'abdin min abidi musibatan, apabila aku hadapkan ila 'abdin, kepada hambaku, min abidi, daripada hamba-hambaku. Allah nak sebut dalam hadis qudsi ini tentang musibah. Musibah kita boleh terjemahkan dengan perkataan ujian. Allah jadikan hidup ini adalah ujian. Selagi mana kita hidup, maka redalah, lapangkan dada untuk menerima bahawa kita akan diuji. Kadang-kadang ada ujian itu datang daripada manusia, dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu ujian itu datang daripada Allah. Yang hakikatnya walaupun secara zahir kita nampak ujian itu daripada manusia, sebenarnya ia juga adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak laku kita, malah gerak laku manusia lain, semuanya di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Maka sesuatu yang berlaku, sama ada Allah yang terus berikan kepada kita. Contohnya kita demam, kita sakit,
jantung, sakit kencing manis dan sebagainya, itu juga termasuk dalam musibah. Dan ada juga musibah yang datang melalui orang lain, balun kita. Dia naik kereta, kita naik motor, dia main belah kita. Kita marah dekat dia. Hakikatnya sesuatu yang berlaku itu adalah mengikut kehendak Allah. Allah nak melihat adakah dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah itu kepada kita, kita mampu berhadapan dengan sempurna ataupun di sebaliknya. Maka Allah sebut dalam hadis ini, idza wajjahtu ila 'abdin min 'abidi musibatan, apabila aku hadapkan kepada hamba-Ku sesuatu musibah, sama ada fi badanihi, di badannya. Musibah atau ujian itu Allah jadikan pada badan kita. Makna badan kita, kita sendiri yang tanggung. Kita demam, kita sakit mata, kemudian kita tergeliat kaki, kita sendiri yang sakit, patah tangan dan sebagainya. Fi badanihi, Allah uji terus kepada kita. Au fi waladihi, atau Allah musibahkan kepada anaknya. Dia sihat elok, kita gambarkan dia tu sekarang ialah seorang ayah. Ada bentuk ujian yang Allah terus datangkan kepada si ayah. Do kerja elok, tiba-tiba gaji kena diturunkan, kena potong 20%. Allah macam-macam. Itu ujian yang Allah turunkan terus kepada seorang yang digelar ayah tadi. Dan ada juga masa yang lain, au fi waladihi, Allah uji terhadap anak. Dalam masa yang sama, di waktu gaji kena potong 20% tu tuan-tuan, anak pula buat masalah. Fikir hal ehwal murid telefon, abang boleh tak esok main sekolah? Ada apa tu cikgu? Adalah. Kita pergi tengok, rupanya anak kita ditangkap, ada kes disiplin di sekolah. Allah, ujian lagi. Dah lah hak gaji turun pun diumumkan oleh bos kita baru kemarin. Hari ni pula pengetua pula umumkan anak kita dibuang sekolah. Ujian lagi. Au sambung, au fi malihi, ataupun diuji di harta punyanya, ataupun di harta punyanya. Itu terjemah musannif. Ataupun di harta punyanya. Dah anak tu buat masalah, tak apalah nak buat macam mana tuan pengetua. Mungkin tak ada rezeki anak saya lah sambung belajar di sini. Kita pun bawa anak balik sambil duk beletiak-beletiak ke anak mobil, bom kata aksiden dah tengah jalan. Hak kemarin tak selesai lagi, hak pagi tadi dengan sekolah pun tak selesai elok lagi, nak cari sekolah mana, hak ni duk beletiak dekat anak. Tiba-tiba tak ada nak sampai di rumah, bom kata belakang dengan trailer. Duk balik beletiak dengan anak, duk tengok kiri, kereta depan, bom tak ada nak brake, belah lori ke trailer ke. Oh, masalah lagi. Au fi malihi, tu bentuk ujian Allah bagi. Fastaqbalaha bisabrin jamil, maka disambutnya dengan kesabaran yang cukup. Allah nak sebut ini situasi hamba yang apabila dimusibahkan ia dengan bentuk musibah yang pelbagai. Tuan-tuan sekalian, musibah ataupun ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya itu adalah berdasarkan kepada ilmu Allah yang maha sempurna. Dalam erti kata yang mudah untuk kita faham, ujian yang Allah berikan kepada kita adalah mengikut kemampuan. Kemampuan kita untuk menerima ujian tersebut. Maka Allah bagi itu sebenarnya ikut kemampuan dan memang kita boleh untuk hadapi ujian itu. Ada orang yang Allah Ta'ala uji, Masya Allah, Tabarakallah, lebih dahsyat daripada tu. Kita tadi sekadar kena potong gaji baru 20% kan.
Ada orang yang diuji, dibuang kerja. Dah lah hutang kereta, hutang rumah, bini ni pun tak kerja, anak pun sedang membesar mengaji, tiba-tiba kena buang kerja. Allah. Ada orang kena lagu tu. Ada orang yang contoh kita bagi tadi, anak kita sekadar dibuang sekolah. Ada orang yang Allah Ta'ala uji, anak dia kena pukul sampai mati. Dahsyat tak? Lagi dahsyat. Ada orang balik-balik aksiden, bukan saja kereta, sekali dengan dia pergi. Mati selesai, tak perlu dia fikir dah. Kita kena cari contoh hak dia ada hidup lagi ni. Bam kata, patah kaki. Patah kaki. Lagi teruk, kita sekadar kereta saja yang bermasalah. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Maka ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu, sama ada pada badan dia sendiri ataupun kepada ahli keluarganya. Wa waladihi itu mudah cakap ahli keluarganya, isteri dia ke, mak ayah dia ke, anak dia ke, au fi malihi, atau harta benda yang duduk di bawah penguasaannya. Maka ujian yang Allah berikan itu, musibah yang Allah berikan itu atas dasar kemampuan hamba tersebut untuk berhadapan dengan ujian tersebut, dengan musibah tadi. Maka bila kita terima elok-elok, tuan-tuan, sedar bahawa sesuatu yang berlaku itu adalah daripada Allah. Di hujung nanti kita akan dapat melihat, subhanallah, Allah akan berikan pergantian yang lebih daripada apa yang kita perolehi. Seperti mana Nabi SAW pernah ajak seorang sahabat, doa yang masyhur apabila diberi sesuatu musibah. Nabi ajak dekat dia, katalah olehmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah uji akan sesuatu, awal sekali sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah datang daripada Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Nabi ajak kat kita, lepas sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ajrun. Ajrun ni makna ganjaran pahala, balasan pahala. Fi musibati, terhadap musibah, terhadap ujian yang engkau timpakan terhadapku ini, ya Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah yang engkau timpakan kepadaku. Wakhluf li khairan minha, dan berikanlah pergantian yang lebih baik daripadaku selepas daripada ini. Wakhluf li, dan berikan pergantian kepadaku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Yang itu dipotong gaji, contoh tadi berapa bang? 20%. Wakhluf li khairan minha, kita sabar dalam menerima ujian ni. Oh, rupanya selepas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bos kita angkat kita jadi timbalan pengurusi. No, bukan naik 20%, naik 50%, cacok naik. Tu dia kata, hak turun tu sikit dia, hak naik tu punya banyak. Dengan berkat fasabrun jamil, barakah sabar. Sabar, nak buat macam mana dia kata, hak orang hak sihat akan sakit, hak fi badanihi tu. Bila sakit, ikhtiar untuk merawat. Anak pula buat masalah, tak apa, ini ujian, ada lah tu, aku buat dosa tak mana. Aku terlupa duk tengok diriku saja, aku terlupa nak mati anak-anak aku, terlupa nak peringat mereka tentang mayang, puasa, zakat apa semua. Mereka buat salah, aku sebenarnya punca yang menyebabkan mereka buat dosa. Dia kembali kepada jalan, dia insaf, dia bertaubat kepada Allah,
ataupun sesuatu yang berlaku terhadap harta bendanya, maka Allah berikan pergantian yang lebih hebat daripada apa yang dia hilang sebelum daripada itu. Syarat dia apa tuan-tuan? Fastaqbalaha bisabrin jamil. Maka disambutnya siapa tu? Hamba yang Allah datangkan kepadanya musibah dan disambutnya dengan kesabaran yang cukup. Dia sabar ni mana? Tenang dalam menghadapi ujian. Suatu yang boleh kita katakan suatu yang sabar ni tuan-tuan, suatu yang mudah untuk disebut. Tapi nak buat tu memang payah. Bila nak buat payah, sesiapa yang berjaya untuk buat, siapa yang berjaya untuk menzahirkan hakikat sebenar sabar ketika berhadapan dengan musibah, dengan ujian, maka Allah akan angkat kedudukannya. Sehingga Allah nyatakan wa basyiris sabirin, dan berikan khabar gembira kepada orang yang sabar itu. Apa dia khabar gembira kepada orang yang sabar? Syurga. Ya Allah sebut wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila Allah Ta'ala musibahkan dia akan ingat, tak akan lepas di mulut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang ada dekat aku ni semua daripada Allah, aku pun daripada Allah, dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Dan jangan lupa hak doa tadi macam mana? Allahumma jurni fi musibati. Ingat hak Melayu pun tuan-tuan. Ya Allah, berikanlah pahala atas ujian yang engkau timpakan kepada aku ini. Wakhluf li khairan minha. Gantikan hak lebih baik ya Allah. Kita mengadu kepada Allah. Apabila kita dimusibahkan dengan sesuatu musibah yang sememangnya berbeza dengan orang lain. Aku heran pasal apa yang ujian kat aku ni kena lepas satu. Hang ni tengok okey lah. Dia tu pun bilang, alhamdulillah. Aku sebenarnya saja tak cerita kat hang. Dia cerita kita pun tu kau hang lagi teruk nak kena pada aku. Sebab kawan kita tak kongsi musibah ya. Try tengok duduk sat lagi lepas mayang Isya kan, nyembang di bawah pondok tu sampai pukul 10, tanya tengok kat dia. Hang ada tak Tuhan musibah kan hang? Duk tengok sengih, senyum melok Bila dia main cerita tu baru kita sedang pokoknya dalam hati kita ni pun bermonolog berkata, ya Allah, pokoknya ujian hak dia kena teruk lagi daripada aku. Alhamdulillah. Kata pelan-pelan dalam hati, tak gitu alhamdulillah terang-terang. Kawan tu marah pula, weh hang ni dia mengata kat aku lah. Seronok aku kena musibah teruk pada hang. Dah tu kata pelan-pelanlah hati, ya Allah, syukur ujian yang kau berikan kepada aku, musibah yang kau timpakan kepada aku ringan banyak kalau nak banding dengan musibah yang engkau berikan kepada kawan aku ini. Allah. Wahjurni wakhlufli khairan minha. Berikan pergantian yang lebih baik daripada apa yang telah aku perolehi sebelum daripada itu. Macam mana Allah nak bagi pergantian? Ni fastaqbalaha bisabrin jamil. Maka disambutnya dengan kesabaran yang cukup. Sabar, dia terima satu demi satu yang akhirnya tuan-tuan kita akan dapat melihat hikmah di sebalik setiap musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Kena ajak diri kita ni sabar. Syaitan kata sabar. Untuk pihak lagi. Syaitan jujuk kita lawan dengan iman. Sabar. Barulah bila dah habis beberapa hari, baru kita rasa kesedapan hidup sebagai seorang yang bersabar itu. Ingat dan yakinlah janji Allah wa basyiris sabirin itu.
berikan khabar gembira untuk memperolehi syurga bagi mereka yang sabar ketika Allah Ta'ala memberikan kepadanya musibah. Antara bentuk habuan yang Allah nak bagi nanti, tengok, istahaitu yaumal qiyamati an ansuba lahu mizanan. Percayalah, malu aku. Allah sebut tuan-tuan, dia malu pada hari kiamat nanti. Malu aku di hari kiamat kelak, an ansuba lahu mizanan, bahawa aku dirikan baginya mizan, yakni penimbang amal. Malu. Allah nak zahirkan penimbang amal orang yang sabar ini di hadapan khalayak ramai, di hadapan manusia-manusia lain dari akhirat. Sebab golongan sabar ini golongan yang hebat. Maka Allah sembunyikan di waktu timbangan al-mizan, tiap-tiap seorang kita ni pasti akan dimizan. Maka orang yang Allah musibahkan dia banyak, kemudian dia sabar tu pun tahap yang tinggi, maka Allah sembunyikan sesuatu yang kesalahan dia buat, Allah zahirkan lebih banyak kebaikan demi kebaikan sehingga dia ditempatkan ke dalam syurga. Au ansyura lahu diwanan, atau aku bukakan di hadapannya daftar amalan. Makna buka di hadapan daftar amalan ni membentangkan kesalahan hak dia buat di hadapan orang lain. Allah sembunyikan. Nak apa lagi tuan-tuan? Kita hidup di dunia ni pun sebenarnya kita ni dosa banyak ni. Saya ada dosa, tuan-tuan dan puan-puan pun ada dosa, tapi Allah Ta'ala tutup, Allah dindingkan dosa hak kita buat sampai orang nampak kita bagus. Bagus, mai bagi kuliah, bagus, mai dengar kuliah, mai sembahyang jemaah, orang pandang, depa ni bagus, aku tak boleh buat. Terah depa. Kalau Allah buka hijab kita ni, tahu kata, oh, kau punya ustaz ni kaki tino lah. Tobatlah, aku tak mari lah kuliah lah. Oh, punya ustaz ni cakap bahu lah. Kalau dibuka hijab sedemikian tuan-tuan, nescaya orang akan lari meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah, ini yang dikatakan dengan hikmah di sebalik kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, di sebalik sana ada kejahatan, ada dosa. Maka pohon sentiasa kepada Allah Ta'ala keampunan, sama ada dosa besar ke dosa kecil yang kita buat ke. Yang paling kita takut sekali nanti ialah dibentangkan dari akhirat kelak kejahatan-kejahatan yang kita buat. Di dunia ni Allah tutup lagi. Dari akhirat tu lagu mana? Kalau ada orang yang kita zalim, ada kejahatan-kejahatan yang kita sembunyikan, tiba-tiba dari akhirat Allah Ta'ala perbentangkan kejahatan ini, jenuh tuan-tuan. Malu di sana lebih dahsyat daripada malunya dunia. Maka sebab itulah, pohonlah kepada Allah akan keampunan. Tak cukup dengan minta kepada Allah untuk diri kita sahaja, dalam masa yang sama minta juga agar Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu dan ayah kita. Pak dia lah, anak tengok bagus. Anak ustaz, pak dia tu dia penyanguk noh. Kita hak anak rasa gena kalau orang kata gitu. Rasa walaupun memang kita tahu pak kita tu penyanguk, pak kita tu kaki penyanguk. Banduan, bekas banduan yang kita tahu, tapi bila orang duk sebut itu terasa juga di hati. Seperti mana Nabi SAW di dalam turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah, ayat itu apabila dibaca kerap oleh para sahabat, Nabi pesan juga kata baca sekali-sekala jadilah. Samalah juga dengan imam-imam kita pun baca sekali-sekala jadilah, jangan kerap sangat. Walaupun Abu Lahab tu memang dia mati dalam kekafiran, kita baca ayat tu nak ambil iktibar, jangan jadi kafir serupa dengan dia. Tapi kerana ada kita kata silsilah keturunan ni, pak nakan aku tu jahat ke mana pun tu, pak nakan aku, jangan kata sangat kat dia.
Pak aku dulu adik dia walaupun dia jahat. Sampai tahap tu maksudnya akan ada kesan dengan kita. Maka kerana itu sebagai seorang anak selalunya dalam ungkapan doa dia jangan tinggalkan golongan terdahulu yang telah membimbing ia untuk menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan solehah. Ungkapan doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Dan kadang kita dengar ada imam baca Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ada juga kadang-kadang kita dengar imam baca Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kedua-dua bacaan itu betul. Ada waliwalidaina, ada waliwalidina. Tapi penterjemahan pada dua perkataan itu ada sedikit perbezaan. Apabila kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah akan dosa kami. Waliwalidaina, dan dosa kedua ibu bapa kami. Waliwalidaina mana? Dan dosa kedua ibu bapa kami. Nak bagi sempurna, waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kama rabbayana shaghira. Ungkapan yang kedua, Allahumma fil lana dzunubana waliwalidina. Apa makna waliwalidina? Dan kedua-dua ibu-ibu dan bapa-bapa kami, dan termasuk dalam waliwalidina dan tok-tok dan tok-wan kami. Atas pada tok-wan orang panggil apa? Aku ni pion kayu atas tu. Kalau waliwalidaina hanya kumpulan ibu dan ayah kita, tu pun bagus dah tu. Nak lagi elok, waliwalidina, kita Allah takdirkan hidup dulu dan jumpa dengan tok kita, kan? Dan jumpa dengan tok wan kita. Tok kita pun pernah berbakti dengan kita, tok wan kita pun pernah duk kayuh gerek, tua duk bawa kita ronda pergi kena roti canai dengan teh tarik di Sungai Ulang. Contoh lah, teringat kat dia nak doa macam mana. Kalau waliwalidaina tu hanya masuk ibu dan ayah kita, tok wan kita tak masuk. Maka kita rangkumkan semua tu di dalam perkataan waliwalidina. Itu beza antara waliwalidaina dengan waliwalidina. Sebagai tanda sayang kita, kasih kita, hormat kita dengan mereka, mudah-mudahan saat terindah yang pernah kita kecapi bersama dengan mereka di dunia ini akan berulang semula nanti di hari akhirat sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nak sempurnakan doa tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Saya pernah tanya kaedah bacaan ni lah kepada Datuk Mufti kita, Datuk Fadil Lawang, Tok Guru saya. Mana yang bacaan elok? Dia kata, kamu nak baca kedua-dua betul, tapi macam ni. Kalau yang mak ayah saja, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau mak ayah semua tok wan tok nek kata Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bila tok guru ni bagi tu, kita nak syarah ajak korang pun rasa puas hati juga, ada sandaran dia. Ustaz ambil mana? Mufti Kedah. Dengan Mufti Kedah takkan tak betul. Mufti, alhamdulillah kan. Memang itu kaedah nahwu dia.
waliwalidaina pun boleh kita sebut. Kalau umum atas lagi ke atas, waliwalidina, waliwalidaina ibu dan ayah, waliwalidina ibu, ayah, tok wan, tok nek dan seterusnya ke atas. Mudah-mudahan semua mereka nanti kita akan berhimpun semula bersama dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu habuan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang saat hidup di dunia dimusibahkan olehnya, kemudian dia berhadapan dengan musibah itu bisabrin jamil, dengan kesabaran yang elok, kesabaran yang sempurna. Sabar, maka dengan sebab sabar inilah Allah Ta'ala akan angkat darajatnya di dunia maupun di hari akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Ayat tu jadikan amalan azimat kat kita tuan-tuan, nak datangkan kekuatan semangat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hei sekalian orang yang sabar, isbiru, diri kamu itu kena sabar, wasabiru, dan kena lebih tinggikan lagi sabar kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, rabitu ni ribah ni, buatlah, wujudkan satu ikatan yang kuat, rabitu, ikatan yang kuat dengan Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu tergolong di kalangan mereka yang berjaya. Apa beza isbiru dengan sabiru? Isbiru ni sabar untuk diri kita. Sabiru ni sabar terhadap musibah yang Allah jadikan dekat anak kita, dekat harta benda kita, apa semua. Tentu pun kena ada kaedah sabarnya. Maka sebab tu ayat ini tuan-tuan antara amalan yang hebat untuk menanam di dalam hati kita tahap kesabaran di waktu Allah uji kita. Isbir, ketika mana Allah uji anak kita, harta benda kita, sabir. Sabir makna kamu kena sabar dengan benda-benda di samping kamu ni musibah Allah jadikan kat kamu. Ada seorang tukang urut. Saya duduk kuliah di masjid Gua Cempedak, bila habis ya dia kerap mai jumpa saya, duk salam dia, rajin ustaz tolong doa kat saya sama orang. Sebelum saya doa kat dia, dia baca doa ayat Quran ni. Itu sajalah melawak dia. Nama dia Haji Mat. Haji Mat boleh ikut tolong urut tapak kaki sikit. Tak apa ustaz, duduk. Dia suruh saya duduk. Orang tengok apa ni ustaz ni tak boleh. Saja dah kita jumpa dengan orang, saja nak ambil ilmu kat dia. Dia apa nak urut ni ustaz, mula tapak kaki nak urut tang tumit dulu. Baca ayat ni. Ayat hak tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Urut tang tumit dulu sebelum nak urut tapak kaki hak lain. Itulah dia urut sikit dah, lepas tu habis. Saja dia nak bagi amalan kat kita. Maka kita dapat, saya pun kongsi dengan tuan-tuan, kongsi dengan ayat Al-Quran ni betul belakang. Kan tu antara amalan ataupun azimat yang hebat untuk mengajar diri kita bersabar di dalam berhadapan dengan segala musibah yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, akan kenakan kepada kita selagi mana kita masih hidup. Baca semula hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, iza wajjahtu ila 'abdin min 'abidi musibatan fi badanihi aw fi waladihi aw fi malihi fastaqbalaha bisabrin jamil istahaitu yawmal qiyamati an ansuba lahu mizanan aw anshura lahu diwanan. Hadis rawahu Muslimun. Berfirman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada hambaku sesuatu musibah
sama ada di badannya atau anaknya ataupun di harta punyanya, maka disambutnya dengan kesabaran yang cukup. Percayalah, malu aku di hari kiamat kelak, bahawa aku dirikan baginya mizan, yakni penimbang amal, atau aku bukakan di hadapannya daftar amalan. Baik, hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, inni ana Allah, la ilaha illa ana, faman aqarra li bit tauhidi dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Rawahu Asy-Syirazi an Ali. Rawahu Asy-Syirazi an Ali. Baik. Sekali jumpa dua hadis. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inni anallah, bahwasanya aku ialah Allah. Inni anallah, Allah membuat satu taukid, satu penegasan, sesungguhnya aku. Anallah, aku adalah Allah. Dua kali ulang aku. Inni, sesungguhnya aku. Ana tu aku. Allah. Sesungguhnya aku Allah. Itu kita sebut sebagai ungkapan taukid. Taukid lafzi. Dilafazkan sebanyak dua kali perkataan ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah itu apa, tuan-tuan? Ada orang tanya, apa beza antara Allah dengan Tuhan? Tanya dekat Tok Guru Baba Main Sepanjang. Maka dia tu pula kena tanya, kamu nama apa? Tok Guru tanya dia. Lepas tu dia faham nama dia, contoh Sulaiman. Apa beza antara kamu Sulaiman dengan kamu? Apa beza Sulaiman tu dengan kamu? Payah juga nak jawab. Apa beza Sulaiman dengan kamu? Dia tu kata, saya Sulaiman lah, Bapa. Apa beza antara kamu dengan Sulaiman? Tentu pun pening nak jawab. Itulah gambaran yang mudah nak ambil faham beza antara Tuhan dengan Allah. Allah itu ialah ismun, nama. Ismun lidzati wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib ada. Nama bagi zat yang wajib ada. Zat tu zat apa? Zat ilahun, Tuhan. Nama bagi Tuhan. Allah adalah nama bagi Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, walaupun ungkapan alif lam lam ha tu hilang, adakah zat tu akan hilang? Kan? Alif lam lam ha bunyi dia Allah. Buang, kalau kita buang alif wal lillah, tetap ada Allah. Buang lam lagi, lahu, baginya, nya Allah. Hu dhamir, hu Allah, dia Allah. Buang semua. Adakah apabila tidak ada perkataan Allah, maka ilahun, Tuhan itu tiada? Tidak. Tetap Allah itu ada. Kerana Allah itu adalah zatun wajibul wujud, yang Allah membuat satu penegasan, alladzi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin, orang yang bertakwa, kekuatan utama mereka ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan perkara ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Makna perkara ghaib itu yang walaupun tak nampak. Perkataan alif lam lam ha tak nampak pun, tetapi tetap dia yakin Allah itu sentiasa ada. Allah tidak menerima akan tiada. Allah itu wajibul wujudi, wajib kena ada, dan adanya tidak menerima
tiada. Allah tu, inni anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Apa makna? Tiada ada Tuhan yang sebenar yang disembah di wujud alam ini illa ana, melainkan aku. Yang layak dipanggil dengan ilah. Ilah tu maknanya Tuhan. Yang layak dipanggil dengan Tuhan itu ialah Allah sahaja. Yang lain daripada Allah tidak boleh untuk dipanggil Tuhan. Lepas tu nak panggil apa? Berhala, penyembahan, lain daripada istilah Tuhan. Tuhan itu hanya layak dipanggil bagi Allah. Apabila Allah sebut la ilaha illa ana, tiada ada Tuhan yang sebenar yang disembah di wujud alam ini illa ana, melainkan aku. Faman aqarra li bitauhidi dakhala hisni, maka siapa yang berikrar, mana ikrar ni dia memperakui dengan yakin, itu kita panggil ikrar. Memperakui dengan yakin, dengan mengesahkan aku, nescaya masuklah ia ke dalam kotaku. Hisni itu makna kotaku, yakni syurga. Waman dakhala hisni amina min adzabi, dan barang siapa telah masuk ke dalam kotaku, amanlah daripada azab. Azab mana? Kalau kita terjemahkan hisni itu dengan syurga, amanlah ia daripada azab neraka. Boleh diterjemahkan juga hisni ni tuan-tuan dengan pembenting. Maksudnya, maka siapa yang berikrar dengan mengesahkan aku, nescaya masuklah ia di dalam bentengku. Bentengku atau kawalanku. Siapa yang ikrar sungguh-sungguh jaga hak Allah Ta'ala, dia yakin tentang kekuasaan, kehebatan yang ada pada Allah, Allah akan wujudkan padanya. Istilah dalam rawatan kita sebut tahsin. Tahsin ni umpama satu perisai. Perisai, kalau ada kuasa-kuasa jahat yang orang serang kita, contohnya orang nak buat sihir kat kita ke, ataupun orang nak santau kita ke, ataupun orang nak apa dia, ain, penyakit ain ni, yakni dia duk perhati kita lama-lama, kita pun jadi pening, kita akan bagi barang kat dia ke, dia nak buat tak jadi. Antaranya ialah berpunca daripada tahsin yang Allah Ta'ala wujudkan di sekeliling kita. Melalui amalan-amalan yang kita lakukan, berpaksikan kepada iman. Iman kepada Allah tu kuat tuan-tuan, mantap, hebat. Dia boleh jadi tahsin. Tahsin tu mana? Pembenting. Pembenting. Boleh diterjemahkan begitu. Hisni, dia akan masuk di dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu kita nak keluar di mana ke apa ke, tempat-tempat yang berisiko. Kita nak keluar pergi ke Pekan Rabu, nak pergi ke Teja. Tempat-tempat tu berisiko lah. Ya, macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang ada orang yang kena sihir di tempat kerja dia, kena santau. Orang hak main santau ni, kalau dia dah buat santau, kemudian dia tak sebarkan santaunya kepada orang lain, santau tu akan makan diri dia, maka dia kena sebar. Maka apabila kita beriman dengan Allah, nak makan dia baca doa, nak masuk tempat kerja pun dia baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 30. Oh, itu adalah pembenteng yang amat kuat tuan-tuan. Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kemudian baca 30. Tiup tapak tangan, teman, gabus seluruh badan, minta kepada Allah agar Allah membina kepada kita pembenting diri. InsyaAllah. Malah
Kalau dalam perawatan Islam disebut juga dengan ayat penggerak. Ayat penggerak. Maknanya bila kita nak bergerak pergi ke sesuatu tempat yang berisiko, bacalah dulu ayat penggerak ini. InsyaAllah akan wujudlah pada diri kita tahsin. Tahsin tadi ay hisnun, pembenting diri yang kuat. Orang yang beramal dengan rawatan Islam, dia akan faham bila disebut dengan ayat penggerak tu, dia tahu dah apa dia. Apa dia ayat penggerak, tuan-tuan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hak tu pun jangan lupa, nak pi tempat kerja ataupun nak pi naik bukit, nak tembak kijang, lama tak kena dihunsuk kijang. Abang kita ada tembak kijang pun lama tak nampak. Dak tu ada juga suk kijang sawan lama tak kena. Ada dah naik tembak kijang, dia nak baca apa? Atas bukit tu macam-macam. Ada cerita Khair 8.5 Monti waktu saya buat KDC KPLI, kursus dalam cuti KPLI, kursus perguruan buat di IPSAH. Salah seorang pensyarah kami itu adalah perawat Islam. Dia masuk, kira ada cerita pengalaman dia merawat Periksa lulus belakang, alhamdulillah. Dia cerita pengalaman dia merawat seorang askar. Askar ni memang orang kemah lah kan. Badan bukan terani mana nak boleh jadi askar, dan kaki jatuh. Badan mantap kemah. Waktu mereka nak buat program naik ke Gunung Jerai, doktor ni cerita nak naik ke Gunung Jerai, kemudian orang pun pakat duk pesan lah, yang kepala tu pesan jaga diri, jaga mulut, jangan duk cakap korang ajak apa semua. Dia pun tentera askar besar, dia kata dah apa takut apa, kita dah senapang apa semua biasa. Tiba-tiba tak dan nak naik lagi, mata jegi duk kira nak marah orang, duk kira nak tumbuk orang, kena kilah. Orang kilah dia, pergi ke hospital dengarkan dia sakit ke apa kan. Pergi ke hospital, doktor cucuk, pingsan dah, jaga-jaga, jegi mata, kira nak lawan pula. Lah kali orang telefon dia, doktor tadi tu, pensyarah saya, tak ingat dah nama doktor. Dia bila dia baca, jin tu pun masuk, mula berkomunikasi. Jin tu kata ni, korang ajak mulut dia ni, belagak dia kata dia lebih kuat daripada kami. Kami test sikit dia, jadi lebih terani. Kita jangan anggap kata tenaga jasad kita ada, kalau kita guna tenaga untuk lawan dengan jin, kita kalah Hawaii ni. Depa besar, depa banyak. Jin tu apa tu? Allah kali doktor ni pun abang apa semua dia ni tak tahu pun, so jin tu keluar. Lepas tu doktor ni pun syarah kepada askar tadi, agar kalau nak pergi ke tempat-tempat berisiko tu, kena jaga mulut, jangan duk rasa kemah, sebab ada hamba Allah yang lebih kemah lagi daripada kita banyak di sana. Sebab tu tuan-tuan, nak pergi ke tempat-tempat berisiko tu, baca apa yang disebutkan tadi, dan tambahkan juga dengan ayat penggerak, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baik. Sambung akhir. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang telah masuk ke dalam kotaku, amanlah dia daripada azabku, yakni aman daripada api neraka. Kita terjemahkan tadi dengan hisni itu dengan benteng daripada Allah. Allah bina benteng pada diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus sana, maka kita juga akan berasa aman saat hidup di dunia ini. Yakinlah bahawa sebaik-baik pengawal itu ialah Allah. Sebaik-baik pengawal itu ialah Allah.
fallahu khairun hafiza, dan Allah itulah sebaik-baik pengawal. Malah ayat yang Ustazah Asma Arun dia suruh kita baca selalu ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Banyak amalan hak saya yakin lagi percaya tuan-tuan ada. Jangan tahu saja tuan-tuan, kita beramal. Kadang-kadang kita bukan tahu atas asbab kita duk beramal hak tu, Allah Taala bagi sesuatu yang baik. Awak kawan nak kena, aku tak kena pun. Alhamdulillah, rupa-rupanya barakah di sebalik amalan-amalan hak kita duk baca lepas sembahyang tu. Lepas sembahyang tu jangan duk kalut bagi-bagi salam kira nak start motor balik ya. Ramai dulu. Biar bagi ada amalan-amalan khas paling koman pun Fatihah. Oh, paling koman tu. Fatihah tu bukan koman. Tak nak sebut sekurang-kurangnya. Nah, Fatihah ayat kursi tu jangan duk tinggal lah. Sehingga kelebihan baca ayat kursi tu tuan-tuan, tidak ada yang memisahkan dia untuk masuk ke syurga melainkan mati Nabi kita. Maknanya kalau dia mati ni memang syurga dah. Orang yang rajin duk beramai dengan Fatihah dan juga ayat kursi tu. InsyaAllah pakat-pakatlah beramai perkara tersebut, kerana ia akan menghasilkan tahsin, yakni satu pembenting yang kuat untuk menghalang diri kita daripada gangguan ketika hidup di dunia dan menghalang diri kita daripada azab api neraka Allah di hari akhirat sana. Hadza wabillahi taufiq. Kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah teman akan datang kita akan kongsikan hadis pertama pada muka surat 14 yang membicarakan tentang perihal fadilat berpuasa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء إن شاء الله. الحمد لله وفي كل حال